Kalau kita pergi anugerah, red carpet ni kita tak gunakan. Jadi tiba masa untuk game yang terakhir, kita panggil red carpet runaway. Okey, peserta-peserta kita ini akan masuk sambil berjalan menggunakan prop. Tengoklah prop apa yang dia dapat. Dia dapat tudung saji ke? Prop apa? Oh, cermata. Yang ini, apa nama dia? Kak Limah ni. Dari tadi sen-sen kain. Baiklah, kita akan mulakan dan kita akan buka Red Carpet Runaway Anugerah Bintang Popular LLM 2025. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk ini dia peserta pertama, Dato' IR Haji Sazali. Dato' KP, diorang tu semua bodek. Bodek. 2, 3. Wow. Itu gayanya seperti dah biasa lalu di red carpet. Dan beliau 10 tahun berturut-turut menang lelaki terkacak di LLM 2025. Siapa berani lawan tak dapat bonus. Baik, kita persilakan pula yang kedua, IR Muhammad Hazmir. Nampak tak tu? Red carpet tengah ya? Perempuan tak boleh salam. Cik baik. Wow. Wow. Jarang-jarang tengok lelaki berkipas. Selalu perempuan kipas-kipas tu. Wow, wow, wow. Ini dia peserta kita yang ketiga. IRTS Dr. Nazrul Fazila. Woo! Masuk bersama bulu-bulu berwarna merah. Kibas, kibas. Pastikan tiada bulu yang tertanggal ya. Takut nanti kena banyak vacuum. Baik, seterusnya dipersilakan Puan Junaida. Alahai, lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Wow, nampaknya ramai peminat ya. Dan dipersilakan pula peserta kelima, Cik Alina. Oh, wow, wow, you very slay. Yes. Bekas Ratu Kebaya 1995. Dan ini dia hero remaja tak tahu tahun bila yang berjaya menewaskan Fatah Amin dalam mimpi. Tepukan untuk IR Muhammad Syarizal.
Ada ambil apa-apa ke sebelum masuk ni tadi? Risau juga tau. Okey. Dan mereka semua kata dalam normal lah tak ada apa-apa. Dan yang terakhir sekali, tepukan yang gemuruh buat IR Dr. Muhammad Rizwan. Disebabkan ini peserta terakhir. Okey, duduk. Saya kipas. Baik. Agak-agak dah boleh buat keputusan ke siapa yang menang? Boleh Okey, kita tak nak banyak kali. Kalau betul dia memang layak, tolong sorak kuat-kuat. Okey? Jadi, sekejap dia tengah bincang apalah tu kat belakang. Farah, boleh ke kita buat keputusan? Okey. Lepas ni kerja ke semula? Dah habis ni kerja, sambung. Lain kali minta malam. Okey. Sorakkan Baiklah, kalau anda rasa Dato' IR Haji Sazali patut menang, sebut yeay. Kalau rasa IR Muhammad Hazmi patut menang, sebut yeay. Apa macam sama je bunyinya? Nanti susah nak pilih tau. Okey, IRTS Dr. Nazrul. Puan Junaida. Cik Alina. IR Muhammad Syarizal. Saya tahu, mungkin yang terakhir ni akan dapat sorakan yang paling kuat. Sebab dia je yang over pakai kerusi. Okey, bye. Dan kalau anda rasa IR Dr. Muhammad Rizwan patut menang, sebut yeay. Jadi dengan ini, risau jangan terloncat sangat, Kang tercabut Kang. Kang gugur jatuh peranakan. Jadi, pemenang bagi acara Red Carpet Runaway tidak lain tidak bukan menjadi milik IR Dr. Muhammad Rizwan Jahidin. Mana? Kita persilakan. Mungkin kita bagi ke atas pentas lah Mak kau. Risau lah ya. Silakan. Wow, Red Carpet Runaway. Ya, sekali tepukan yang cukup gemuruh, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak tanyalah perasaan lah, sangka tak menang. Itulah. Terima kasih semua. Tak sangka menang ni. Kan sebab buat aksi biasa-biasa aja. Selalu ada aksi yang lebih luar biasa lagi. InsyaAllah terima kasih semua atas undian anda. Kita semua sama, kita semua satu tim. Thank you very much. Aisyah kata-kata macam dah biasa jadi pemenang